Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu ambulaka bi ni'matika alayya wa fa innahu la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu ambulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu atika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para skuad munajat umat, para penuntut RAF Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada malam ini, dipertemukan kita lagi pada malam ini, alhamdulillah, pada siri majlis munajat umat fi kulli hajat tawasul bi qiraati suratul Fatihah. Sab'ah qiraah, 7 qiraat, 14 arba'ata riwayat, 14 riwayat fi kulli hajat. Alhamdulillah, pada malam-malam yang penuh barakah ni, mari kita niatkan bersama-sama untuk kita menghidupkan malam, membangunkan malam kita ini di malam yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah.
Barakaitul Ramadan. Al-Mubarak dengan keimanan, imanan wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kita bangunkan, kita tegakkan ini ada berdasarkan daripada perbahasan kita, kefahaman yang telah kita garap, kefahaman yang telah kita bina, kefahaman yang telah kita hayati melalui perbahasan tentang hakikat kehidupan yang membawa kepada perbahasan melihat kehidupan dengan yang hak, dengan yang benar, bersandarkan kepada tauhid, tauhid sifat 20 pengajian yang telah kita bincangkan panjang lebar, dan ia takkan berhenti sampailah kita kembali sehinggalah kita kembali rahmatullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan lagi kita masa dan tenaga, ruang dan peluang untuk kita terus mengisi malam-malam kita ini, insya-Allah dengan amalan yang telah pun Allah izinkan untuk kita beramal dengannya sejak bermula tahun 2021 4 September sehinggalah ke malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah sekalian istiqamah yang Allah anugerahkan ni, Allah berikan ni menjadi asbab untuk kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mungkin sedikit pada sudut bilangannya, namun padanya ada perbahasan istiqamah, yakni sedikit namun berpanjangan. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, kita akan teruskan pada bacaan suratul Fatihah. Sebelum itu bantu tag sahabat kita, sharekan di TT dan di FB agar sama-sama sahabat-sahabat kita yang terus istiqamah untuk mengikuti pengajian ataupun munajat umat ini dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik jemaah sekalian, insya-Allah bantu sebarkan, tag lagi sahabat kita, mungkin ada yang tak dapat lagi notification, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bismillah. Dalam satu penjenamaan branding yang telah pun saya buat namun belum disebarluaskan, saya namakan kafan. Pernah saya bincangkan satu ketika dahulu tentang kafan, jenama baju kan. Kafan kayak kafan, logo pun ada. Tagline dia apa? Indahkan matimu, indahlah hidupmu. Luar biasa mas sekalian. Indahkan matimu, indahkan hidupmu. Kita hari ni berempah pula nak indahkan hidup kita. Belum tentu kita indahkan hidup kita ni selari dengan kematian kita. Belum tentu. Indah hidup bermaksud dengan indah bagaimana? Mungkin indah kita hanya bersandarkan pada benda. Namun kalau kita fokus indahkan mati kita, bermaksud kalau kita nak mati dalam keadaan yang indah, maka indahlah hidup kita. Hidup kita mesti akan mengikuti. Sebab apa kata Nabi SAW, kita akan mati dengan kebiasaan apa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita sukai. Yang itulah yang akan sama dengan kematian kita. Dan kematian itu adalah satu jenis perjalanan untuk kita pergi ke alam yang kekal abadi, alam barzah dan terus alam akhirat. Orang beriman ini mas sekalian, kalau bincang tentang perasaan manusiawi, itu memang berbincang ada tentang kesedihan, keseronokan. Namun kalau kita perdalami tentang iman, kesedihan itu telah pun ditutupi dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Yakni bila contoh kita nak hantar anak kita belajar, contoh hantar saudara kita ke siapa-siapa pergi umrah ke, dia membawa satu suasana gembira kan. Sebab apa? Sebab kita tahu dia pergi ke mana dan kita tahu apa hasil yang kita akan dapat dalam perjalanan itu. Nah, begitu juga dengan kita nak bahas tentang kematian, nak hantar seseorang, dan yang memang nak hantar ke kubur, kan, hantar. Sebenarnya pada satu perbahasan yang jelas bahawa orang beriman ni yakin bahawa ada perbahasan syurga dan neraka, dan kita semua berharap akan syurga Allah Ta'ala. Apatah lagi kita berada di bulan Ramadan. As'aluka ridhaka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta jauh daripada azab api neraka, dan kita sudah pasti boleh jauh, dan kita harapkan itulah syurga ganjarannya. Jadi konsepnya adalah ibarat terjemahannya, kita menghantar saudara kita, sahabat kita, suami kita, isteri kita, mak ayah kita, hantar nak gimana ni? Nak pergi ke alam yang nyata, di sana tu ada cerita tentang syurga. Tu dia. Adakah kita bila nak menghantar seseorang ke tempat yang indah, yang bagus, itu penuh dengan derita? So pasti tidak, jemaah sekalian. Sudah pastilah kita akan, malah kita pun tak sabar nak join, nak ikut juga. Sebab tu doa kan, bila lalu melintasi kubur, Nabi ajarkan doa bagi salam, kemudian doakan keampunan, kemudian bagi tahu kami akan menyusul nanti. Kami akan menyusul. Menyusul ke mana? Bukan menyusul mati itu semata-mata, tapi menyusul ke alam yang nyata nanti. Di situlah tersingkapnya hakikat, nikmat yang sebenar. Dalam bab lagu apa, Hakikat Cinta kan, ku harapkan kau kan terima diriku ini yang hina, menjadi hamba Maha Esa selamanya. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di surga yang abadi. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat. Bila tersingkaplah hakikat itu, maknanya di situlah kita akan nampak nikmat yang sebenar. Jadi itu satu hal tuju yang mesti kita perhalusi. Jadi bila berlakunya kematian, zikrul maut ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, itu adalah satu sifat mahmudah yang nak membawa kita untuk sedar, apatah lagi yang berkait rapat dengan kenalan rapat saudara mara kita, yang ada pentalan darah. Maka bila ada kematian, itu emas yang terbaik untuk kita buat panggil recall balik lah. Dan apatah lagi ada kematian yang sangat dicemburui. Yang memang menjadi perbahasan kita, contoh macam ni, indahkan matimu, indahlah hidupmu. Kematian yang indah, dan akhirnya berlaku depan mata. Macam itulah. Macam itulah keadaannya bila berlaku, dan kita akan seringkali berkata-kata tentang hal keadaan itu. Supaya kita, mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan yang terpilih. Yang mana Allah pilih, dijemput dalam keadaan sujud, menghadap ilahi. Dan benda perkara itu memang kita tak jangka kan, tak sangka begitu. Namun itulah rezeki Allah Ta'ala, Allah nak bagi ni. Kita yang hidup ni mengambil iktibar lah. Iktibar lah kematian yang baik, supaya kita ni adalah semangat. Orang tercabar lah tu, iyalah, takkan aku tak nak, aku nak juga meninggal macam itu kan. Dia bukannya fantasi dah, bukannya satu benda yang angan-angan omong kosong, tidak. Ini mestilah menjadi satu perbahasan yang datangnya pengharapan. Bila disajikan di hadapan kita, didengarkan, walaupun tak nampak, tapi didengarkan dengan berita-berita kematian yang baik-baik, yang indah ni, apa yang kita kena buat? Kita jadikanlah itu sebagai kita punya role model ataupun hal tuju kita. Ya Allah, aku nak meninggal macam itu. Matikan aku ya Allah. Sebab kita masih ada peluang untuk meminta, sebab kita masih hidup di bumi yang fana, yang sementara ini. Jadi inilah masanya untuk kita ambil peluang. Janganlah kita skip benda tu. Alah, dia kematian dia. Nak kematian satu bab, kematian yang baik dia buat tak tahu, dia macam tak teringin. Payah tu. Payahlah macam tu. Lepas tu bila dengar, sebab tu kita keep on, kita cari kisah-kisah begitu. Apatah lagi yang kena dengan circle kita, dekat dengan kita. Kita dengar, kita ambil iktibar. Kurang menghidupkan hati kita yang mungkin kadang-kadang terleka. Leka masuk apa? Itulah tempat destinasi kita yang kita nak bina. Jadi kita ni nak bina bersungguh-sungguh untuk mati yang baik, husnul khatimah. Jadi indahkanlah matimu. Jadi kita nakkan kematian yang bukan lagi perbincangan yang diomok-omokkan dengan ketakutan. Lalu kita pun sampai kesudah tak buat apa-apa.
Macam tadi sempat Allah izinkan ziarah ke pusara tadi. Nama pun Pusara Aman. Saya datang situ, Allah. Boleh kata berselfie lah kat situ. Suasana dia lain kan. Ya Allah. Satu yang paling yang rasa tu di Bakek lah. Itu dah pasti lah. Ni suasana cakap. Indah lah, indah. Indah. Tengah atas bukit, berangin. Lepas tu menghadap laut pula tu. Tak rasa lah. Perkuburan. Dia lalu pula memang nak masuk perumahan tu kena lalu kubur. Jadi perkuburan yang tidak membawa satu suasana menakutkan. Biasa kita dah nampak kubur, takut. Itu tak betul lah. Takut tu pula bukan takut apa, takut hantu. Itu parah lagi. Hantu pun takut orang kubur juga kata. Aku pun takut jin lah. Aku pun kena sebat juga nanti. Ini tengok kubur. Tengok kubur. Takut kan. Bukan takut seksaan ke apa. Kalau takut seksaan ni jangan tunggu tengok kubur. Kan? Tapi masalah takut hantu. Masalah. Lalu kuburan takut hantu. Biasa gitulah. Kita dimomokkan dengan cerita kubur saja hantu. Hantu je kubur. Tapi tadi suasana itu tidak seperti itulah. Tenang, mendamaikan. Nak masuk ke perumahan tu kena lalu kubur. Lalu kubur. Itu atas bukit, dia turun ke bawah, facing laut dah. Duduk beranginnya. Seronok lah pula. Seronok pula sini. Apalah seronok kat kubur tu. Mudah-mudahan tenang di atas dunia tu. Mudah-mudahan setenang-tenang, lebih tenang lagi lah kita di dalam sana nanti. Itulah. Kalau tengok kubur nampak tenang je suasana tu, maknanya apa Ustaz? Tu gambaran lah. Gambarannya indah lah. Sebab dia gambaran awal kan. Kubur ni kan kita punya checkpoint yang pertama. Kalau dikubur kita selamat, insya-Allah selepas-lepas tu semua selamat. Kalau dikubur pun first checkpoint pun dah huru-hara. Alamatnya next checkpoint tu pun huru-hara. Jadi itu transit yang pertama. Alam barzakh, kubur ni. Jadi kalau kubur tu memberikan satu suasana yang hening, yang mendamaikan. Mudah-mudahan dia reflect kepada hati kita yang tidak termasuk dalam kategori wakarahiyatul maut, yang membenci kepada kematian. Ingat penyakit termasuk dalam al-wahnun, al-wahan. Itu umat yang lemah di akhir zaman nanti. Apa tu? Apa al-wahan? Mahwal wahnun ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takutkan mati. Rupanya rumah dulu saya selalu dah lama lah tak tahu mama cik saya ni. Rupanya rumahnya betul-betul depan kubur. Betul-betul rumah ni kubur. Ya Allah. Memang padan. Hari-hari duduk lalu kubur. Hari-hari duduk menghadap kubur, lalu ulang alik. Nak masuk ke rumah lah kena lalu kubur. Memang padan lah. Itu mak kata Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi. Dia yang arwah meninggal ni, anti, saya panggil anti lah. Anti Ros ni. Binti Zakaria. Zakaria ni anak kepada Haji Yaqub. Haji Yaqub ni, Tuan Guru Haji Yaqub ni adalah menantu kepada Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi. Tu di Sungai Cincin tu. Yang 7 wali besar tu kan. Menantu lah. Kahwin dengan anak pada Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi, Wan Jaliyah. Wan Tengah dia panggil. Wan Tengah kahwin dengan Tuan Guru Haji Yaqub. Nampaklah ni adik-adiknya, adik-adik belah arwah Wan lah ni, arwah Wan. Jadi berkaitan tu adalah susu galuh tu kan, suasana tu. Jadi apa nama, unyang lah, unyang Syekh Muhammad Nur dia kata apa, kalaulah kematian itu tidak mampu mengingatkan kita, menyedarkan kita, mana habislah kematian lah. Bersuluk tu, kalau pergi di masjid di Sungai Cincin tu, memang buat kubur tu, kubur mokab kan, tempat bersuluk tu. Memang kubur liang buat lahat, duduk dalam tu, tempat bersuluk. Luar biasa. Jadi kalau dipanggil susu galuh ni begitu. Syekh Muhammad Nur melantunya Tuan Haji Yaqub, Tuan Guru Haji Yaqub, anaknya
Wan tengah kahwin. Yang meninggal ni adalah kira pangkat anak buah lah. Tok Karya dia panggil Tok. Tok Karya. Menantu kepada anak kepada Tuan Haji Yaakob. Yaakob ni menantu kepada Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi ni. Di Sungai Cincin. Ada makam dia di Sungai Cincin ni mas sekalian. Jadi memang tempias lah. Alhamdulillah lah. Saya pun menumpang lah sepi-sepihan tu. Baik mas sekalian. Baik, Alhamdulillah. Dah ada dah ni. Mari kita teruskan munajat umat fi kulli hajat bi qiraati suratul Fatihah insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadikan mati sebagai sumber inspirasi untuk hidup terus bersemangat, semangat dan semangat dan semangat. Jangan salah jadikan tafsiran tentang kematian akhirnya menjadikan kita lemah. Nah, lemah kita. Salah. Kematian sepatutnya membawa kita sebagai satu semangat, satu harapan, satu harapan untuk meneruskan kehidupan yang mana kita ada satu perjalanan yang pasti. Kalau dunia ini pun mengalami kegagalan, kan saya pernah cerita kisah almarhumah juga, almarhumah seorang pesakit kanser dulu, dah fed up, give up dengan hidup sebab apa, diagnose cancer stage 4, stuck, tak nak balik. Jadi minta bagi nasihat yang paling Allah Ta'ala ilhamkan terbaik itu tentang iman, yakni bagi semangat dia tentang hidup akhirat yang kekal abadi. Walaupun kita hari ni feel nampak gagal pada dunia, tapi ingat kita ada satu lagi hidup yang belum lagi diletakkan titik noktah kegagalan. Dan orang beriman pula Allah Ta'ala nyatakan tidak akan pernah rugi. Jadi jadikanlah hidup akhirat itu sebagai inspirasi kita, inspirasi kita. Dan akhirat tidak perlukan sebagai perjalanan hidup dunia. Contoh, nak jadi wanita yang hebat. Wanita hebat ni bukan kena ada pangkat, jawatan, harta banyak dah. Dia kena jadi orang solehah. Solehah bukan kena ada pangkat, bukan kena ada harta, bukan kena ada benda, tak ada. Perjalanan akhirat tu lebih santai, lebih santai, sempoi bagi. Tak ada nak mendiskriminasikan, awak ni tak layak. Position pun tidak rebut posisi siapa-siapa. Tak ada. Macam contoh kahwin 4 lah. Apa hal pula contoh kahwin 4 yang Ustaz? Ya Allah. Tak ada, tak rebut. Dia tak rebut posisi siapa-siapa pun. Tinggal lagi kita duduk sempit fikiran. Masing-masing duduk posisi masing-masing lah. Syurga ni macam tu. Akhirat ni masing-masing ada posisi masing-masing. Tak ada ambil. Dia tak ambil siapa punya tempat. Tak ada. Masing-masing telah ditetapkan. Allah telah jadikan tempat kita ni. Ni untuk kau. Tak ada kacau orang. Kalau dunia tak. Dunia ni dia kena tunggu turn. Lepas dia turun pangkat baru aku naik. Kalau tak aku tak ada naik. Setengah orang bila tak yakin dengan rezeki dia cantai kawan tu. Nampak? Berebut. Dunia tu itulah positionnya pun satu je lah. Yang apply beribu, yang dapat satu, contoh kan. Jadi kat situ adalah chances tak dapat. Tapi kalau contoh pangkat sebagai isteri soleha, semua dapat. Mana dia berebut dengan siapa? Diri sendirilah. Duk bertarung dengan diri sendirilah. Malas nak tak nak, degil tak degil, itu diri sendirilah. Nampak? Mana ada berebut? Tak ada siapa merampas pun. Awak telah merampas jawatan isteri soleha. Tak ada. Awak lah isteri soleha. Tak pun nak mengait dengan orang lain pula. Nampak? Jadi akhirat ni dia lebih terbuka. Dan akhirat ni perjalanan yang mana semua dapat. Tak ada istilah nak cok tempat lah takut tak dapat. Dah. Semua ada. Semua ada. Semua ada. Minta izin bertanya Ustaz, kalau guna earphone masa munajat boleh? Tak dengarlah saya bacanya. Kalau nak dengar earphone boleh, tapi kalau tak jadilah untuk ruqyah. Guna air. Sebab bila guna kalau loudspeaker supaya air tu boleh dengar suara saya baca tu. Tapi kalau suasana keadaan tak mengizinkan, mungkin duduk dekat tempat orang ni, tak apalah, ala kulihan macam mana. Nak amal ubin niat. Tapi sebaik-baiknya biar on speaker lah, loudspeaker. Loudspeaker. Loudspeaker supaya suara saya tu sendiri yang sampai pada bacaan air untuk diruqyahkan itu. Kalau keadaan tidak mengizinkan, tak apalah, dimaafkan. Tapi bukan selalulah. Bukan jangan jadikan kebiasaan dengar. Sebab kita nak ruqyah air. Ya? Baik. InsyaAllah. Jadi makna akhirat, semua dapat. Semua dapat. Jangan risau. Semua dapat.
Semua dapat Ustaz? Semua dapat. Kita berusaha dengan Allah Maha Kaya. Jadi Nabi kata semua umatku masuk syurga. Akhirat kan syurga. Kecuali yang tak nak lah. Kalau yang tak nak tu tak dapat dan nolong lah. Dia kata tak apalah Ustaz, layak ke saya ni, mampu ke saya ni. Alasannya banyak habis lah. Habis lah. Baik. InsyaAllah khair. Bantu di titik sebarkan. Takut ada lagi, bantu share lagi tu. Sebab kita terdapat di FB. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan insyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dengar saja boleh, baca sekali pun boleh. Dengar saja boleh, baca sekali pun boleh. Juga doa sesama. Nak baca sekali pun boleh. Yang penting baca waktu saya baca sekali. Baik, dua-dua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan bersama jemaah yang hadir pada malam ini, ya Allah kabulkan ya Allah seluruh hajat kami ya Allah dan urusan dunia akhirat. Permudahkan ya Allah segala urusan dunia akhirat kami ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا في أمة الإسلام di seluruh dunia Allah وخصوصا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ya Allah. وخصوصا في Malaysia ya Allah jangan balak bencana malam ketika banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا حي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai sudah menajak umat kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, mungkin ada yang baru malam ni kan, di TT dan di FB.
kaedah yang saya bacakan ni adalah qiraat, kaedah qiraat bacaan 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Disebut 7 qiraat, ada 7 imam yang dibacakan tadi dengan kaedah 9 kali bacaan dengan kaedah 14 riwayat. Itu kaedahnya. Dan padanya ada doa tawassul tadi. Doa tawassul tu selepas dibacakan suratul Fatihah tadi, maka ada doa tawassul. Jadi setiap imam yang dibacakan adalah imam yang berbeza-beza. Sebab tu ada perubahan pada kalimah dan bukan perubahan pada makna. Dan kalimah ni semua yang kaedah kita bacakan sampai pada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau ikutkan kaedah bacaan yang pertama tu daripada qiraat Imam Nafi', Qalun dan Warshun. Qalun dan Warshun. Riwayat Imam Qalun dan Warsh. Itu qiraat yang pertama. Yang pertama yang kita baca, ya, bacaan kali pertama tadi, itu kaedahnya. Siapa lagi yang baca? Itu dengan Duri dan Susi dan qiraat Imam Abu Amru ad-Damashqi. Itu qiraat yang pertama. 3 imam sama dengan bacaan. Yang kedua qiraat Imam Nafi', Qalun silah. Tu yang alaihimu tu. Yang ketiga qiraat Imam Ibn Katsir Al-Maki. Yang ketiga ihdinas sirah tu kan. Tu bacaan dia. Dan yang keempat Imam Kumbul, Imam Hamzah. Imam Hamzah beriwayat Khalaf. Kelima Imam Hamzah riwayatul Khallad. Macam yang kelima. Yang keenam Imam Asim. Yang kita bacakan biasa tu kita riwayat Imam Asim, Syu'bah dan Hafsun. Riwayat Hafsun. Ada 2 imam. Imam Asim ada 2 imam, Syu'bah dan Hafsun. Itu qiraat nama dia. Qiraat. Yang terakhir tu yang kita baca tadi adalah qiraat Imam Abu Amru Susi wa wusul 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Itu 6 harakat. Itu Imam Abu Amru. Khair. Itu sedikit penerangan. Mungkin ada tadi sebab ada yang bertanya ni, dengar pelik. Memang kalau imam jadi kita imam ni makmum kena bagi tahu. Kalau tidak dia makmum mufarakah. Apa imam tu betul je tadi lah. Sebelum pun akan ada kan. Semua terus tegur dia. Maliki Yaumiddin. Terus tegur kan. Betul tu. Tapi bila kita ambil perhatian tahu ni ada kaedah ni lain. Khair. Itu sikit sebanyak lah. Kirain tak ambil kira tajwid, mestilah kira. Itu 2 akad, 4 akad, 6 akad tu tajwid lah tu. Sekali lah. Mana boleh tak ambil kira tajwid. Okay. Khair. InsyaAllah mas sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita amalkan ni Allah terima, apatah lagi kita berada di bulan yang penuh barakah. InsyaAllah cukup sekadar itu untuk malam ni. Kita akan jumpa pada malam berikutnya. Wallahu alam. Maaf kalau saya ada kekurangan, sekadar itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.